Bang, kawan saya tanya soalan. Dia kata ayah dia ada rumah sewa dan sewakan rumah kepada pihak ketiga. Tapi pihak ketiga tu tak nak bayar sewa dan ayah dia pun dah meninggal dunia. Jadi dia nak tanya macam mana dia nak ambil tindakan untuk menuntut duit sewa itu bagi pihak ayah dia yang telah meninggal dunia. Okey, kalau berlaku situasi macam ni, kita perlu tengok kepada beberapa perkara dahulu. Yang pertama, ada wujud atau tidak sebarang perjanjian sewa, tak kisahlah sama ada secara lisan ataupun tidak. Dan kita kena kenal pasti sama ada hartanah tersebut di atas nama siapa. Katakanlah kalau masih atas nama ayah kepada kawan yang telah meninggal tu, jadi maksudnya dalam situasi sebegini, waris-waris tidak boleh sesuka hati untuk terus mengambil tindakan. Ini kerana apabila situasi ini berlaku, seseorang telah meninggal, untuk menyaman sesuatu pihak bagi pihak yang telah meninggal dunia, perlulah mendapatkan surat kuasa mentadbir terlebih dahulu. Yang mana surat kuasa mentadbir itu memberi kuasa kepada waris sebagai personal representative untuk mewakili si mati yang telah meninggal di dalam apa-apa prosiding mahkamah. Ini adalah seperti di dalam Seksyen 59 Akta Probate dan Pentadbiran. Jadi maksudnya dapatkan dulu geran kuasa pentadbir ataupun probate, di mana waris punya kuasa sebagai pentadbir kepada harta pusaka si mati. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila like, follow, komen dan share dan beritahu kami apakah topik yang anda ingin kami kupas dalam video seterusnya.